Salam Ahad, Mei 23, 2021, 5:07 petang. Hari ni saya nak buat video ringkas macam mana kita nak gunakan IFTTT ni, ataupun nama panjang dia If This Then That. Dia brand name dia IFTTT. Benda ni dah lama dah ada. Saya nak buat alert daripada TradingView menggunakan dihantar kepada IFTTT melalui webhook dan hantar dia punya alert tu ke Twitter. So untuk yang mungkin belum tahu, IFTTT ni dia satu servis di mana dia macam third party service lah, orang tengah yang menghubungkan mana-mana apps ataupun servis-servis yang berlainan. Contohnya katalah kita nak hantar YouTube pergi ke Twitter, Twitter pergi ke Gmail, Gmail pergi ke Instagram dan banyak lagi. Dia umpama macam orang tengah lah. Kat sini kebanyakan orang guna untuk smart home. Contoh kalau kata certain event tu berlaku, ataupun kereta dah sampai kat rumah, lampu menyala, aircon menyala. Lebih kurang macam itulah, dia buat automation supaya benda tu menyenangkan. So kalau rata rajin, boleh baca dan tengok. Okay, kalau belum ada account, saya kena login dulu. Kalau belum ada account, boleh register baru. Saya login pakai Google saya, Gmail saya. Dan secara bila kita masuk, kita akan nampak yang macam ni lah. Dia panggil My Applets. So benda tu yang mana sebagai orang tengah tu, yang nak menghubungkan antara servis A dengan B ke, B dengan C ke, dia panggil Applets. Kalau ikutkan, kalau kita nak guna benda ni percuma lah. Tapi biasalah, benda ni dulu dia bagi percuma, banyak Applets kita boleh buat. Tapi buat tahun lepas kot dia dah update. Untuk yang percuma, plan dia kita boleh pakai 3 saja. 3 applet. Dan kalau nak lebih, dia adalah dia punya extra subscription lah. Dia ada Pro. Kalau Pro, Unlimited Application. Lepas tu dia boleh per team dan lah macam-macam lah. Okay, kita terus saja macam mana nak buat. Ini saya dah buat satu. If new video by channel, then post a tweet to Bursa 10 band. Kalau kata saya ada buat video baru dekat channel YouTube saya, terus buat hantar tweet sekali dengan link dia lah. Okay, so kita akan pergi pada create. So ingat kita boleh buat 3 saja. Ni yang kedua lah. Okay, simple saja. Dia akan keluar if this then that. If this. Jadi saya nak gunakan webhook yang dia ada. Dan saya akan type webhook dulu. Kalau kita ikutkan, banyak servis kat dalam ni. Dia kata ada beratus-ratus servis lah. Kita boleh pilih apa saja yang kita nak. Janji kita pakai lah. Excel nak pergi Gmail ke, email nak pergi ke. Biasanya kadang kalau kita rasa macam boleh buat ke tak, cari sendiri. Cari dalam ni, tengok dia ada ke tak. Kalau ada tu, rasanya boleh. Yang step seterusnya cuma kita nak ni je lah. Orang kata nak memahamkan macam mana nak buat. Okay, webhook. Okay, so receive a webhook. Katalah saya panggil alert lah. Alert. So create trigger. Okay, now dah siap. So bila masuk dia kat sini, nanti kat TradingView kan kita kena masukkan dia punya address untuk webhook tu kan. Nanti dulu. Kita akan check kemudian. Tapi cerita dia nanti TradingView akan hantar ke webhook ni. So webhook ni lepas tu kita nak buat apa? Then that tu dia panggil IFTTT tu. If this then that. So kat sini saya nak hantar ke Twitter. Okay, kita buat Twitter dulu. Yang lain-lain tu kemudian. Okay, so apa yang kita nak buat dengan Twitter ni? Post a tweet with image, update profile picture, update bio. So saya nak ambil yang action nombor 1 ni lah.
Okay, the name event occur on the macros. Okay, yang ini benda-benda yang value-value ataupun benda-benda yang kita nak. Tapi kat sini saya tak nak, saya cuma nak value satu saja. Nanti kita akan terangkan. So create. Okay, saya lupa. Applet title if maker alert then post a tweet tu. No. Tukar nama lah. If receive alert from TradingView. Ni nama je boleh buat. Tak kisahlah apa-apa saja kan. If receive alert from TradingView then post a tweet to Bursa Trend Band. Okay. Okay, connected. Sekarang ni sepatutnya kita kena link dulu dengan Twitter. Kalau tak salah saya lah, masa kita nak buat ke Twitter tu, dia akan tanya ke Twitter mana yang kita nak buat. Itu step tu saya dah buat sebelum ni, dah ada. Saya tak dapat nak tunjuk pula. Tapi tak apalah. Nanti kalau dia keluar, dia akan tanya nak pergi ke Twitter mana, kena masuk ke sini lah. Mungkin dia akan tanya login name ataupun password untuk login kepada Twitter. Nanti Twitter akan tanya untuk approve ke tak. Okay, sekarang yang penting kita dah siap, tapi belum jalan lagi sebab kita tak nampak lagi dia punya. Okay, jadi kalau nak check dia punya URL nanti kena pergi kat gambar ni, webhook. Okay, dia akan keluar yang ni. Kat atas ni ada documentation. Boleh tutup. Okay, ini kita punya key. Keseluruhan ni adalah key kita. Okay, di bawah ni adalah event, dia punya URL dia nanti. Okay, kalau ikutkan kat bawah ni dia akan start dengan kosong. Tapi sebab katalah tadi kita buat alert kan, so saya letak alert kat sini lah. Kalau tak letak nanti dia tak penuh. Jadi URL ni nanti kita kena copy. Ini kita kena copy dan bawa pergi ke TradingView nanti. So value bawah ni biarkan dulu, tak ada masalah, biarkan je. Sebab nanti saya akan ceritakan. Sebab ini adalah format yang kita kena buat dekat TradingView nanti dalam bentuk teks. So dia kena follow format yang ini. Value, lepas tu ada kotak kosong ni, kita punya data kat dalam tu lah. So kata dah dapat yang ni boleh tutup. Kita cuma perlukan link ni, copy. Okay, so connected, dah jalan. Okay, untuk mempercepatkan cerita lah, sebab saya nak keluarkan alert, kita akan buat satu alert. Okay, alert, dan katalah saya nak buat alert, nak cepat lah, tak kisahlah apa alert pun . Sekarang ni kita kena masukkan webhook ni. Kalau kata dia selalu macam tu, kita kena buang dulu, kita paste. Dan okay, tak boleh terus tekan create sebab kat sini ada format dia yang kita kena buat. So ingat tadi dia ada bagi format yang kurungan-kurungan tu. Okay, ingat tadi format dia. So sekarang ni kita cuma nak alert, kita gunakan message yang ada kat sini. Jadi saya ada beberapa contoh ni. Okay, contoh yang pertama, kalau kita nak gunakan, nak hantar alert, mesti ikut format yang dia kata tadi. Ada curly, titik bertindih, double quote, lepas tu ada value 1. Ya, tadi kita pakai value 1 saja. Dan teks kita nanti di dalam ini. Tulislah apa saja yang nak kat dalam ni. Jadi katalah saya ambil satu contoh, satu ayat ni lah. Okay, trading plan di sini. Kalau kata benda ni trigger, sila hantar teks ni ya. Okay, ni semua maker alert. Okay, saya create. Jadi kita tunggu sekejap. Okay, value trading. Okay, itu dah keluar. So kalau saya refresh Twitter ni pun, yes, kita akan dapat. So dekat atas ni yang apps TradingView, itu kita punya, kalau tengok dekat apps TradingView ni, dia punya format macam tu. Tapi bila hantar ke Twitter, kita akan nampak teks dia. A trading plan is a roadmap
for how to trade. Okay, simple. Okay, katalah saya nak pakai balik ni, dan ini kalau kita hantar tag saja. Macam mana kalau kita nak hantar macam beberapa value yang kita boleh hantar, contoh macam nama chart, volume, open, high, low, close pun boleh juga. Sama je konsep dia macam teks dulu-dulu yang kita pernah buat. Ini saya ambil contoh. Okay, ini saya copy value 1, itu format yang kita kena guna. Dan kat sini saya letak chart sama dengan double key ya. Ticker, dan saya letak /n ni untuk next baris, price, close dan volume. Okay, kita save. Okay, dah terus keluar. Itu kalau tengok dekat saya punya tu tadi ya, nampak tu BTC yang sebelah atas tu ada value, itu dalam bentuk format yang kita buat. Dan ini yang keluar dekat kita punya Twitter. Okay, simple lah. Okay, saya rasa itu saja. Senang. Dan untuk next video nanti, kalau saya akan cuba buat macam mana kalau kita nak guna auto, terutama sekali kalau kita buat alert condition tak ada masalah. Contoh alert. So alert condition ya. Sekejap. Find editor. Okay. Untuk alert condition, sebab kita boleh copy saja. Kita boleh copy contoh macam saya buat tadi, kita buat bentuk teks tu, dia boleh terus hantar. Tapi agak berbeza kalau kita guna untuk yang alert yang terbaru tu, ataupun yang saya bagi contoh tadi yang kita buat alert all in one. Sebab ada sedikit perbezaan macam mana kita nak susun dekat message ni. Terutama sekali dia punya titik bertindih, titik dua ni, pembuka kata, penutup kata tu ada double quote dengan single quote. Yang ini saya dah ada template dan kita akan buat dalam next video nanti. InsyaAllah kalau kata video ni ada orang tengok lah. Sikit je perubahan dia, kena susun-susun sikit lah. Okey lah, itu saja. Assalamualaikum. Oh ya, lupa. Untuk if TTT ni, dia ada limitation kalau kita pakai free version, yang free nya. Contoh macam kat sini untuk Twitter, limit for standard. Twitter post a tweet 25 tweet per day dalam satu hari, mana daripada 12 pagi sampai 12 pagi esok, 25 tweet per day. Jadi kalau kata kita hantar alert tu, maksimum 25 lah benda ni akan jalan. Dia terima 25 dan tweet 25. Lepas tu dah dia akan stop. Besok baru sambung balik. Jadi kalau nak lebih, limit for pro ada 50 per day. Yang lain-lain mungkin kalau extra tu mungkin tak ada limit ke. Mungkin boleh cek sendirilah nanti. Okay, so siap. Okay, kalau rajin boleh test sendiri. Ingat limit dia 25, janganlah hantam banyak sangat. Macam saya punya alert ni pun kebanyakannya dalam satu hari tak banyak alert lah, sebab saya pilih cuma ada 20 stok. 20 stok kalau alert pun keluar sebab saya tunggu Tremble Cycle punya ni, tak banyak alert lah kan. Kita tunggu benda-benda yang berlaku je lah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.